Yo guys, welcome back to my channel. So let's continue unpack part bertujuh, 8 dan 9. So inilah pengakhiran untuk kita punya pack board impak. Okay, lepas tu kita akan masukkan dalam album dan korang akan tengok. Saya susun satu persatu sampai saya jumpa gambar rajah. So let's go. See, buang yang tengah ni. Okay, standby gunting kecil. Yang saya tak jumpa lagi gunting besar tu kat mana. Let's see. Gunting buat tulisan Monster ni. Monster boleh tak buat pack yang lama, comeback balik. Packaging style lama, bukan yang style baru ni kita kena gunting kan. So dia jadi tak cantik. So kalau packaging lama tu dia macam sampuraya, korang kena buka, ambil kad dan masukkan balik. Gitu. Okay. So ni pack yang ada gambar Chef Frostfire. Okay, kita akan dapat HP marker. Let's see, kad pertama Vispira. Vispira ni siapa dia pula ni? Vispira Muscida Karumbang. Okay, so Vispira ni saya tak sure karakter daripada mana, sebab kita nampak karakter yang apa ala-ala pengkhianat ni. Kita nampak General Sibella, General Muscida, General Karumbang, General wait a minute, yang suka menjegit tu apa nama dia? Saya suka ke yang ni yang belum nampak lagi, tak tahulah. Okay, so cut dia melekat-lekat sikit. Sekejap, ada dah, bagi dia gerak-gerak sikit, bagi dia terpisah-terpisah. Okay, tier B 180, HP 160, attack. Effect dia ambil satu ni Cikala. Cikala yang suka menjegit tu, dan Sibella dari 19 dengan 54 dari deck, dan letakkan di tangan, kocok semula deck selepas sekat dia ambil. Okay, so ni colour biru, tak melekat Okay, so next kita ada Boboiboy Halilintar. Efek dia, jika kad ini seri awesome pertama, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan ke dalam deck, dan pihak lawan perlu kocok semula deck tersebut. Tier B 140 HP, 120 attack. Okay, so ini warna ungu, dan dia melekat tak? Tak melekat Okay, next kita ada General Gumida. So inilah General, iaitu ayah kepada Kirana. Tier B 180 HP dan 160 attack. Penambahan tambah 40 attack jika kad jenis Kirana berada dalam deck. Okay, tier B Next, ini kuning. Kita ada Fang. Tier B 120 HP, 100 attack. Sekiranya kad ini di zon aktif pihak lawan adalah jenis Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice, serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 4 kali. Wey, this card is OP guys. Wah, okay, korang boleh pause kalau nak tengok dia punya serangan. Okay, saya rasa dia melekat lah guys. Sebelah saya ada kuku panjang. Okay, next kita ada kad sokongan serangan 1001 senjata. Mau buat apa ni? Pemain automatik menang sekiranya seri ataupun kalah dalam assault. Weh, this card super OP guys. Dan the final card kita, inilah dia guys. Tak lain tak bukan Boboiboy Frostfire. Look at this guys. Look at dia handsome guy. Okay, tier A 220 HP, 200 attack. Pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan sepanjang pusingan ini. Ambil 2 kad paling atas dari deck pihak lawan dan letakkan di zon kalah. Okay, not bad. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Ice dan Blaze. Okay, ni warna apa ni? Merah sinilah merah. Kadang-kadang warna dia agak mengelirukan. Okay, next
Pack Kirana Wow, look at this. Kita finally melihat Pack Kirana. Oh ya, kalau kad ni dah masuk, nanti saya akan buat konten kita hunting. Tapi saya takkan lah nak hunting kad ni lagi kan. Kita nak hunting kad AR lah. Nampak kata akak putri dari live monster tu kena hunting. Tapi tengoklah, disebabkan keluarnya AR dan SR, ramai peniaga muda dari saya dah jadi seller. Bayangkan jumpa RM5.50 jual, no, dia tahu benda tu boleh buat harga ni, boleh buat duit, habis lah. So peluang untuk skor tu terhad. Okay, tapi anda kata kalau kita datang awal, tertawar, kita macam beli selupi, dia jatuh, tengok dia tengah restock. Itu rezeki. Okay, bawa keluar kad daripada Kirana ini. HP market. Oh, sedap bau kad baru ni. Ui, okay, first kita ada Boboiboy Blaze Tier B 120 HP dan 140 attack. Efek dia, jika pihak lawan pernah menggunakan kad jenis Boboiboy Ice, attack tambah 60 bagi kad di zone aktif pemain. Sekejap, kad dia agak melekat sikit. Okay, color orange. Mana orange? Okay, dia ingat. Oh, dia sebelah Fang lah guys. Okay, mantap. Kita dah ada gambar rajah. Okay, next kita ada kad sokongan Ultrabot. Kuasa teleportasi. Pilih satu kad dari tangan pemain dan tukarkan dengan satu kad dari deck. Kocok semula deck selepas pertukaran. Okay, ni color purple. Sebelah-sebelah dia kot. Ya betul, sebelah serangan 1001 tadi. So Maharaja Ramos, okay. Tier A 160 HP, 140 attack. Pemain automatik menang jika kad Cikala dan Sibela dan Vespira, Muskida, Karumbang berada di tangan. Wow. Okay guys, final card. Korang keluarkan kad ni, confirm menang. Habis korang juara. Sini warna biru sebelah dia. Yes, Karumbang tadi. Okay, so kita ada Puak Baja, kad sokongan atau pemain automatik menang jika kad di zone aktif adalah kad jenis Adudu. Sebelah Boboiboy Halilintar. Okay, fun. Okay, Boboiboy Gempa dan Halilintar. So Boboiboy Gempa ni dia bukan pegang ais tau, dia pegang garam batu dengan something kat tepi ni. Halilintar sedang memotong bawang. Okay, next. The final card is ni merah. Sebelah Frostfire. Saya tak sure lagi. Final card kita hadir dengan Kirana. Ui, cantiknya guys. Tier A 260 HP, 200 attack. Pemain automatik menang jika pihak lawan mempunyai kad jenis Boboiboy Halilintar dalam deck ataupun di zon menang ataupun di zon kalah. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Halilintar ataupun Kirana Rataka. Oh, kuning ni sebelah dia siapa? Oh, sebelah ayah dia. Okay, fine. Mantap. Okay, last pack guys. Come on. This is the last pack. Nanti kita akan combine ke semua jadi satu album. Okay, dia dah buka. Okay. Sop. So ini kita akan upload video ni hari Sabtu lah. Sebab hari ni saya nak pergi berniaga di Titi Puchong. Kalau doakanlah saya, lepas 200 lebih pun jadilah. Esok tu kita macam nak pergi IOI City Mall, tak tahu, tengok macam mana. So ni kad gentar. Golong gentar. Kat sana dia ada Toys R Us, dia ada Parkson. Dua-dua tempat tu ada jualan Hot Wheels, tapi kita tak fokus pada Hot Wheels.
kita nak fokus cari kat boy, mana tahu dapat SR dan AR, nanti saya boleh bagi korang giveaway. Yeah. Tier B. Okay, tier B. Boy Blaze. So ini boy favorite saya nombor 3 sebab saya suka main api. Saya suka bakar-bakar. Daun-daun kering terbakar, aku tengok api tu besar. Bakar lagi, bakar. So HP dia 120, attack 100. Jika attack pihak lawan lebih tinggi daripada pemain, kurangkan separuh nilai attack pihak lawan. Wow, okay. So ini warna ungu. Sebelah dia, sekejap. Okay, sebelah puak baja ni ialah Boy Blaze. Yeah, mantap. Okay. So kita ada Boy Blaze dan Ice. Attack tambah 20 bagi setiap kad yang terdapat di tangan pihak lawan. B, tier B, 160 HP, 100 attack, warna merah. Sebelah dia, yes. Okay, mantap. General Saria ni siapa dia? So saya rasa yang ni apa macam penasihat Kirana, something like that. Tier B, 140 HP, 120 attack. Penambahan 40 jika kad jenis Kirana berada dalam deck. Okay, ni color kuning. Color kuning ni dia tak melekat Color kuning ni maknanya sebelah dia. Okay, mantap. Betul ke? Saya tak sure lah guys. Ni betul sebelah dia. Yang ni maybe sebelah Kirana kot. Yeah, betul. So kita ada kedai mainan Pak Pato. Kau tengoklah Pak Pato ni, muka dia kesian kan, tapi dia jahat guys. Dia ialah punca pergaduhan di antara Puak Bara dan Puak Saja. Sebenarnya Panglima Pairapi dan Mas Mawais, dia bukan bergaduh, dia just berlatih berdua macam sahabat, rival macam tu. Tapi dia diganggu oleh retaka dan tewas. Lepas tu Pak Pato cerita, menokok tambahlah cerita. Gitu. Kad sokongan. Pinjam satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan di atas kad pemain zon aktif. Pemain menggunakan kad pinjam tanpa aktifkan efek untuk meneruskan pertarungan. Jika kad yang dipinjam kalah, kembalikan kad ini dan letakkan di kad pinjam di zon kalah. Susahnya nak baca. Panjang no efek dia. Ni kalau orange orange mana orange? Dengan dia sebelah Boy Blaze. Ni lah ada General Cikala yang suka menjerit. Yang si Bella ni suka menumbuk. Dia macam, kalau korang perasan kan, dia punya efek dia macam badang tu. Tinju tu. Dan ini mentadak, yang ni cengkerik. Macam mana saya boleh tahu? Sebab mentadak dia ada pisau yang panjang depan kaki dia tu. Yang ni menjerit ni maknanya dia bising, dia cengkerik. Cengkerik yang annoying. Okay. So final card kita. Okay. Ambil satu card Vispera, Muskida, Karumbang. Sama je efek dia. So tier B 140 HP, 140 attack. Ada biru sebelah Karumbang. Maharaja dan Ramos. Dan final card kita ialah Golem Gentar. Tengok efek dia macam tumbukan uppercut. Setiap kali kalah awesome, tolak 40 bagi kad di zon aktif pihak lawan. Kad yang boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boy Gentar. So habislah guys ke semua kad-kad yang saya dah susunkan. So let's see. Okay, pack ni kita simpan sebagai tanda pembelian. Okay, kita akan tengok kad mana yang nampak lawa. So ini yang sama geng dengan tadi tu.
Okay, 3 orang ni geng, cuma saya tak sure dia duduk kat sebelah mana, atas ataupun bawah. Okay. Okay, sebelah dia kolom gentar ke? Macam dia. Sekejap. Sebelah dia kolom gentar ke? Pun boleh jadi macam dia, macam tak. Kan macam tak kena pun dia. Sebelah cobot betul. Okay, betul. Saya masih macam, okay, kalau maknanya kad adudu ni kat bawah, kad gempa ni kat atas kan, sebab kau nampak kaki dia tu. Okay. Sebelah dia ada lintah ke? Bukan. Okay, sebelah bukan bukan. Bukan gempa juga. Banyak sangat kad sama pening kepala. Okay, so ini color ungu kita akan asingkan. Okay, let's see kalau saya punya mata boleh men-scan. Okay, kita akan susun macam ni lah, melintang golem gentar, cobot. Sebelah dia is ini. Okay, cuma saya tak sure lah dia dekat bahagian bawah ke ataupun bahagian tengah. Ni kita susun secara random. Okay, so korang enjoy je lah this video. Gempa. So maknanya gempa kat atas ni kan, ataupun gempa kat sini, antara dua tu lah. Okay, so kalau kata adudu ni kaki gempa kat bawah, takkan lah kan. Okay, sebelah ni gentar. Okay, sebelah gempa is apa dia? Okay, sebelah adudu is Gopal. Antara dua kad ni saya tak tahu dia orang duduk kat mana. Oh, alright. Okay, settle. Betul lah kot. Macam ni lah dia punya poster dia. Kau nak post ke, nak screenshot ke, betul ke? Macam dia, macam tak, atau saya pun tak sure. Apakah kad yang ni dekat atas ataupun kad ni kat bawah? Antara dua. Kau tengok kan, ada kaki adudu, ada kaki bawah gempa. So maksudnya dua kad ni kat atas, dua kad ni kat bawah, kad di atas dia. Betul meh? Betul lah kot. Saya tak tahulah apakah itu benar. Kalau betul, alhamdulillah lah. Kalau salah. So nanti saya tengok kad yang mana yang lawa, kita akan letakkan di album baru. Lagi-lagi muka surat depan sekali. Okay, so ni kalau ungu settle. Okay, sekarang kita tengok warna purple tak. Tadi warna pink cerah, pink something like that macam tu. Ini tu pun purple cerah, ni purple gelap. So kita akan tengok macam ni, nampak. Okay, sebelah dia, sebelah Taufan ni saya rasa bukan. Oi, nak hujan ke? Alah, kacau daun telah ni macam ni. Okay, gempa Taufan sebelah dia, ais. Lepas tu yang ni macam bukan ni, nampak macam sama kan, tapi bukan. So, kita akan tengok satu persatu.
Dia takut dia salah cutting ke apa kan. Tu merisaukan saya tu. Okay, 3 bawah ni betul lah. Dia sebelah mana? Sebelah sini ke? Tut. Sebelah ni gambar apa ni? Ini nampak macam kaki Blaze. Kan, betul tak? Okay, 3 ni betul. Yang lain ni saya tak sure. Maybe terbalik macam ni ke. Atas ni macam kaki Blaze ni. Itulah masalah dia. Takut dia orang bagi cutting tak sekata. Semut lah. Okay, let me see. Okay, katalah yang ini dekat tengah. Okay, katalah ni bahagian tengah. Okay, tengah ke tepi saya pun tak sure. Okay, lepas tu 3 cut tadi tu. Okay, maknanya Taufan sini. Betul? Betul ke? Temu kat bawah. Kita tengok ni. Ni kaki siapa ni? Betul lah kot. Gempa sebelah dia. Ais sebelah dia. Okay, final cut ni. Kejap, wait a minute. Kaki Gopal ke? Iyalah, rasa kaki Gopal ni. Kejap. So, maknanya cut ni ke bawah. Ni kat tengah dia. Ayah, ni susah lah. Mungkin betul. Itu kaki Feng. Tapi tak kalah. Maybe kaki Gopal. Sebab kita pun tak boleh nak agak tau. Yang sebab bahagian tepi ni siapa punya? Kan macam bawah lintah punya je. Macam entahlah, saya pun jadi jam. Macam ni lah kot. Boleh lah kot. Macam tu lah. So ni dia punya poster dia. Rasanya kan, betul tak? Kalau salah nanti kita tengok balik poster-poster dekat Monster. Saya rasa betul lah. Tapi saya rasa macam salah juga. Sebab Monster tak ada letak lagi poster dekat dalam laman web dia. Ke dah ada dah? Kalau ada nanti kita tengok. La Kau nak tengok sekarang pun boleh juga. Okay, keluar daripada YouTube ni, pergi ke Monster Galaxy Card. Tak tahu dia ada update Packboard Impact SR ke apa kan. AR kita dah tahu dah apa story yang cari Monster Galaxy Card. Pergi kat dia punya laman web, tekan klik, nanti dia akan keluar macam ni. Dia dah upgrade dah guys, mantap. Bermakna kita boleh tengok dia punya SR. Mana? Ni buat impact. Okay, kita tak boleh tekan ke? Ayo, dia tak update lagi ke? Jadi kita tengok dia punya pack yang bergerak ni. Ada tak keluar pack buat impact?
Biasa kalau kita tekan dia akan keluar poster. Bila dia keluar poster, ha. Bila dia keluar poster, senang sikit kita nak usah. Tak ada lah pula. Dia just tulis port import macam ni kan. Bila korang tekan dia punya gambar kad ni, kita korang scroll kan, korang akan nampak poster. Lepas tu yang dua ni AR dan SR. Oh ya, maybe korang boleh pergi kedai tu print, betul jadikan kad SR. Tapi efek-efek kilau tu macam mana nak buat? Dia punya poster. Poster ni tak nak, kita dah tahu. Ni promo kad. Kad promo dia daripada Pack Fiesta semua tu. Dia tournament dia kad. Dia ada SR Beliung, Cobot, AR Taka. Satu pun tak dapat. Apa benda? Promo card. Daripada Pack Fiesta. Kalau Pack Fiesta ni, let me see. Kita tak ada Mekamato. Bobo ni kita ada. Dapat album. Mekamato, Papa Zola, Adudu, Mara, Ayaya dengan ni ada. Yang ni tak ada, dua ni. Dua ni yang lain ni saya tak sure daripada pack mana. Lepas tu ni kad-kad special lah. Okay, Ochobot, Mekabot, Cimobot. Ada dalam starter deck, deck box. Yang ni saya dapat, yang ni saya dapat. Yang ni tidak. Ni event terakhir tau, 29. Ini 28. Yang ni starter deck box tu. Ini event lepas. SR ini lepas. AR ni beli apa tah? Monster bagi AR. Ini masa movie. Ni event semua lah. Sayang guys, siapa yang beli awal dapat kad-kad special. Ni kad joki-joki. Kad joki ni paling sedih. Saya tak berjaya lengkapkan. Sebabnya saya tak beli joki, mahal. Nak kena habiskan berpuluh-puluh ringgit nak dapatkan kad special. Buang duit. Habis coklat tu siapa nak makan? Kan? Dia bagi tahu tau, learn to play. Tak, tadi kan dia ada tunjuk ni kan. Main release Book Impact. Yes, finally guys, come on, look at this guys, come on. Let's see what is the AR. Alah, dia baru tunjuk inilah dia guys, kad dia. Saya nak beritahu korang ni kad dia. So ni untuk AR is sorry. Let's see the album, betul tak apa yang saya susun tadi? Tadi saya susun sekejap. Kena kata terbalik. Mangkuk ayun kejap, maknanya Halilintar, Yaya Feng dengan Ice kat bawah. Kan? Ni kad ni. Okay, sebelah dia is sorry, tapi macam tak kena je. Sebelah dia Yaya Feng, bawah dia Gempa Taufan, Gempa Ice. Atas dia, okay. Kita nak susun sikit-sikit gitu je. Adjust sikit je. Cuma kita tak tahu kedudukan dia tu. Yang ni, Kirana ni, sekejap.
Okay, gentar, cobot, serangan tu. So, gempa sebelah, halilintar sebelah dia. Oh ya, saya tak perasan. Maafkan saya. Gopal, Adudu, Kuali. So, ini bawah. Yang ini tengah, ini atas. Okay. Thank you, Monster Galaxy App. Okay, next. Kad warna kuning. Ni kita buat kad warna biru pula. Okay, kad color kuning. Okay, first. Kita ada yang rambut belagak ni. Mana? Rambut belagak ni. Sebelah dia Kirana. Sebelah dia General Gomida. Bawah dia Gopal, Wolverine, Feng. Ya, Kaizo. Ying, Feng. Okay, betul. I like to move it. Saya pakar. So, sebabkan sini ada 3 kad special lah, kita akan adjust lah. Dia akan duduk depan. Okay, warna biru lah. Biru mana? Biru kat atas kot. Okay. Ni biru. Ying bawah. Yang ni atas. Sekejap. Ying, Maripos, Gopal. Okay, ni bawah. Yaya, Beliung dengan Feng tengah. Duduk diam. Kau jatuh, kau rembat ni. Okay, lepas tu yang atas ni ialah Cikala, Ramos dengan Lalat. General Lalat. Lalat Parasi. Lalat ni bagus kalau dia makan bangkai. Dia merelaikan. Yang tak bagus, dia mendarat kat kita punya makanan ataupun minuman, dia terkejun. Kick Lalat. Siapa yang ciptakan Lalat ni? Tolong hapuskan. So ni oren. Kat color oren. Oren sebelah dia. Okay. So kat sini kita ada beberapa kad. So Gaduh, Sopan dengan Kirana. Ini. So Kuali bawah. Dan sebelah Kuali. Sebelah Kuali ni siapa ni? Pak Pato yang kasihan. Kuali, Pak Pato yang kasihan. Yaya. So Ais, Feng dengan Bliss. So tapi sayangnya ni ada satu, ada apa nama? Dia ada satu je. Aku macam special card. So kita reject. Ni maybe kita akan letak belakang. So ni colour merah. Okay, let's see. Bliss dan Ice first. Gempa sebelah dia. Lepas tu Duri dengan Bro Rangkas. Bawah dia is Kuali. Mana Kuali tadi? Kuali. Kat special foil. Dengan Gopal nak buat tembakan. And then Feng pegang garam, Tok Abah and Ying. Alright, settle guys, finally. Okay, so kita akan tengok dalam album. Nanti lepas kita end live nanti, end video ni. Sebab yang ada 3 ni biasanya special dah macam ni. Yang kita akan letak kat muka surat depan. So belakang dia saya akan letak Gempa, Sopan nombor 3, Beliung 4, Frostfire 5, Sorry Duri 6. Sorry Solar dengan Duri, dan akhir sekali. Sebab ada 3 kad special ni kan, tapi ni. So yang
Untuk AR kita tak dapat lagi. Okay, korang doakan saya dapat. Saya dapat lebih guys. Sekarang ni pun saya masih mencari lagi. Ni benda ni update apa pula ni? Dia dah update ke? Laptop ni teruk lah. Reinstall. Ada update pula, biarlah dia. Okay, kita jumpa lagi di next video guys. Bye bye. Habis juga kat tapi kita akan upload hari Sabtu lah. Sabtu pagi je tu. Bye bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Subscribe.